Hari ni pemuda dari Kuala Lumpur, Malaysia travel lebih kurang 500 km guys, nak tengok orang Melayu di Kepulauan Riau. Orang kata when in Rome, act like the Romans. Kita belajar, tengok kopi culture dia. Tengok, tiba-tiba ada Upin Ipin. Perjalanan ni tak sempurna. Even saya sendiri pun tak sempurna. Tapi apa, saya dapat laluinya sendiri. Jumpa orang baru, pergi tempat baru, belajar benda baru. Dan skrip ni spontan dari saya, tak ada pun AI kat sini. Kita dapat banyak juga tengok persamaan antara orang Melayu dekat tanah Melayu Malaysia dengan orang Melayu dekat Dayak Lingga Indonesia. Dia dah tunggu kita. Guys, akhirnya kita dah sampai. Rahul dah tunggu kita. Rahul, gila lah. Bapak lama dah 3 jam. Assalamualaikum. Wah, sahabat. Salam saudara dari Kuala Lumpur. Waalaikumsalam. Sihat eh? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Adik Rahul. Oh, adik Rahul. Dennis. Nama siapa? Kais. Wah, semua pegang kamera lah. Selalu. Lama ke duduk bila nak sampai kan? Okay, jom. Mari. Silakan. Kuat tak gelombang? Sedang-sedang je lah. Oh, tak ada kuat dah berarti Ada lah kuat. Oh, nasib baik Rahul cakap 2.5 turun tau. Itulah. Kalau tak saya ikut je. Tadi kami sempat masuk ke kapal, takut tertidur kan. Oh. So ni kita dah sampai Lingga lah. Kita dah sampai di Lingga di ni pelabuhan Sungai Tenam. Oh, Sungai Tenau. Okey. Bawa adik kan? Boleh tolong. So ni kita naik kereta lah. Kita naik kereta. Cuma kecil je. Kereta kecil. Oh, tadi dekat dalam lady ada orang dah cakap, Rahul dekat kan. Weh, famous Rahul Lingga. Lingga ni dia pegang lah. Oh. Tapi dia tulis Lingga, cuma dia ada macam banyak Sungai Tenam apa semua kan? Dia banyak pelabuhan Kira Lingga ni besar. besar. Dia ada banyak pelabuhan yang dia berhenti lah. Lepas ni dia Oh. ke Dabuk pula. Dabuk masuk ke Linggar juga. Faham. Okey. Terlewat tu tadi. Itulah takut terlewat jadi sampai ke Dabuk. Oh, takut terlajak lah. Ha. Okey, andai kata lah kalau contoh Dennis terlajak pergi Dabuk kan. Dabuk. Apa jadi nak pergi sana jauh? Tak dia tutup ni tu. Kau ni. Tak, dia sampai ke dari Dabuk, terus lagi ke pelabuhan terakhir Tanjung Buton. Oh, ada lagi? Ni sampai dah Tanjung Buton? Dah sampai tu. Kalau ni tak sampai Tanjung Buton. Oh. Jadi sampai Dabuk je. Besok pula baru ke sini. Tapi 20 minit je. Tapi Faham. susah pula. Okeylah. Dia punya adik lupa nak tutup pintu pula. Rasanya orang Lingga baik. Dia biar je. Okay, jom. Ni Kita masukkan beg sini guys. Boleh Boleh, sekejap. Betul. Ni letak mana senang? Belakang. Alhamdulillah. Bismillah. Oh, sampai Lingga. Gila lah. Tapi tak boleh claim lah sebab dah banyak orang Malaysia datang kan. Aduh. Okey lah, steady je. Okay, bagi Rahul masuk dulu guys. Okay, ni eksklusif. Saya letak ni dekat YouTube je. Korang yang tengok YouTube je dapat tengok sampai footage-footage sebelum kita mulakan konten kita nanti. So hari ni tadi lebih kurang 11, so sampai pukul 2 12, 1, 2, lebih kurang 3 jam lebih sikit sampai. Ombak tak adalah kuat, ada certain tempat je yang ombak kuat sikit. Lingga. Oh, kalau orang Malaysia datang Rahul, Rahul dia macam mana? Dia terus pergi ke sana ke dia tidur homestay? Biasa kalau macam Malaysia turis. Biasa kalau kami jemput, dia sini terus ke kampung, ke resort, makan dulu, makan petang di rumah. Lepas tu baru ke Dayak, ke Tanjung Buton. Lepas tu baru hantar homestay. Oh, tentatif dia lebih kurang macam tu lah. Sebab kampung pertama yang dilewat memang kampung saya. Oh. Tapi sekarang ni kan, Okay. kita macam mana ni nak pergi ke Tugu Khatulistiwa tak dulu? Boleh lah pergi alang-alang pergi satu tempat kan. Satu tempat. Okay, kita pergi satu sebab tempat dulu. ini paling dekat.
Oh. Dia cuma, tapi tak ada inilah. Tak yang Tak ada lah. macam mana pun, cuma tunggu je. Cuma kalau nak singgah boleh juga. Macam mana? Boleh. Boleh. Kita ni tak pakai aircon tak apa Dennis? Boleh, santai. Sebab memang tak ada aircon. Santai boleh. Wah, lingga lah. Kita dah nampak weh, tak percaya. Rasa bangga dah. Apa, jalan dia pun dia tak ratakan habis tu. Tengok guys. Jalan dia jalan off-road tu. Pergi lingga, betul orang kata masuk pendalaman tu. Ini guys, ini orang Malaysia first time tu datang sini. Tengok. Jalan dia pun tak rata lagi tu. Weh, macam mana? Ni kita jalan kaki ke atas. Sila. Jom. Kena buka dari luar. Okay guys, alhamdulillah Rahul bawa Danish. Kita pergi tengok kat sini guys. Saya boleh claim orang Malaysia bulan puasa pertama datang. Tak ada lah Gerak. yang lain lah. Ada lah. Tapi dia kata bulan puasa jarang lah orang datang kan. Jarang lah. Oi, Wah. tokang ni. Tokang ni. Ui, cantik sia. Lingga. Tu pun kira semua ni semua lah. Tu masuk lingga juga. Oh ni masih ni dah lewat tadi tu. Lepas dia Tanjung Pinang sini tu, tu dah masuk lingga lah. Masuk Benan, pulau pertama. Benan kan dulu? Mana Pak? Oh, kapal. Kalau kapal Oh, di Pinang Benan. masuk pulau pertama Benan tu dah lingga. Assalamualaikum bang. Salam dari Kuala Lumpur. Orang Malaysia. Dari mana? Tanjung Glen. Tanjung Glen. Depan. Oh, sana. Tu. Oh, macam mana kalau nak balik macam mana? Balik pakai itu, bot, kumpung. Oh, ni awak ada bot Ada. kat bawah? Dah sana, Sungai Tenang. Oh, so dah habis ni dah nak buka puasa balik lah. Puasa Okey, tak? okey. Pasu lah. Saya ada buat bekal. Dah. Takut bekal Dah, rokok. saya buat bekal. Ada KFC lah. Sekali jumpa ada KFC kan. Kalau ada nak kongsi. Apa nak share Wah guys. Dah ni. Bolehlah kita tengok satu-satu tempat sebelum kita buat konten kita betul-betul kan. Nanti kita plan nak pakai baju Melayu. So inilah tempat dia yang dia tunjuk. Ini dia panggil Tugu tempat ni. Ada keris tu. Atas tu ada keris guys. Kita ada keris kat sana. Wah, cantik dia. Atas siang baru nampak. Kalau tak ada ni tak nampak kan. Wah, rezeki kita lah dapat tengok. Behind the scene. Rahul. Dah proof. Behind the scene kepada behind the scene. Ya. Kita nak buat macam intro teaser lah. Mana cantik lah. Behind the scene. Bawah pun boleh juga nak bawah. Tadi lah ni lah trademark. Ataupun dekat sana. Okay, satu lagi tu. Macam ni minta tolong adik dalam rekod. Apa nama adik dia? Case. Case. Okay, case macam ni. Ni tengah rekod. Macam ni. Okay. So nanti Danish kat sini. Lepas tu Rahul masuk. So macam ni lah. Tu video nanti. Buat tangan. Lepas tu Rahul masuk. Salam. Boleh. Nak buat story tu. Bagi teaser. Cantik lah. Kita nak build hard. Ya. Macam ni. Okey. Saya tekankan lah. Okay, Rahul, standby sana tu. Sini. Dia dah masuk belum kan? Belum. Okay, sekejap. Sini boleh? Itu dah masuk. Ini dah masuk tengah kan? Belum. Tengah depan lagi. Itu depan lagi sikit. Okay. Okey, fast tengah. Tesu. Sini. Fast tengah. Sini eh. Tangannya fast tengah. Ni fast ni. Ni tengah eh. Okay, jap. Okay. Tu. Kita masuk sama-sama? Sini suruh. Lepas tu tengok mana? Rahul pandai kamera. Gitu. Datang salam, lepas tu pandai kamera. Rahul lambat macam 3-4 saat. Okey. Boleh? 1, 2, 3.
Nanti ada lagu kat belakang. Okey, dia macam awkward tapi ada. Wah. Mana rumah? Ni rumah saya. Okey. Bapak saya. Dah sampai guys. Alhamdulillah, syukur. Let's go baby. Okay, kita dah sampai rumah Rahul dengan Kis. Alhamdulillah. Inilah dia lingga guys. Tu ada signboard. Dia tulis air terjun Resun dengan Setenam. Oh, tadi kita turun dekat Setenam tu lah guys. Okey. Masih. Oh, boleh. Jap. Tak ada tinggal lagi. Ada beg. Assalamualaikum. Asal dah nak buka. Sekarang ni dah nak dekat pukul 4. So buka dekat sini pukul 6.20. So lebih kurang 2 jam lagi. Sikit lagi guys. Sikit lagi dah nak buka. Kita duduk sini je. Sampai sini. Alright. Boleh. Terima Kenapa kasih. tu dekat dia? Okay. Sampai. Lagi ni semua dah. Cuba enggak. Let's go. Inilah dia guys. Terima kasih Rahul. Let's go. Ni kita akan stay sini. Inilah seadanya. Alhamdulillah. Ada orang pernah duduk sini? Tak ada ramai. Adalah. Ada. Ada. Mari jap. How. Ijaz sama Ishak. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Orang Kuala Lumpur masuk. Assalamualaikum. Salam dari Kuala Lumpur. Selamat datang ke rumah kami, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nama saya Denish. Dennis. Dari Kuala Lumpur. Ya, saya selalu tengok. Ada Ada nonton. Oh iya ke? Tengok waktu tempat jual pisang legend di Dekat Singapura. Singapura. Oh. Terus tengok Rumah kampung. Rumah kampung Singapura. Terima kasih. Dari sini Lingga. Iya, Mama Rahul. Mama Rahul. Rupa mak saya ni selain nonton saya, rupa nonton dia. Wah. Guys. Tak ada rumah kau. Wah. Kamar anak. Mana Rahul? Rahul mana? Tu saya. Ni. Oh, ni Kes. Rahul. Ya, masih kelas berapa SD? SD. Kes belum sekolah, sekitar 3 tahun 4 tahun lah. Awatan ke Batam. Oh, okey. Ni. Dah masuk. Ya, rumah sana nanti. Kita jangan masuk. nanti Nanti dulu kita kena. Ni, kita stay sini ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah tempat. Okay, terima kasih. Apa Kita ada stay dulu ni? guys. Alright, boleh. Ada Nis. Terima kasih banyak. Adanya. Alhamdulillah boleh. Lebih dari cukup. Alhamdulillah kita akan stay sini. Cuma kita kena tunggu lampu Kalau Maksudnya lampu kalau off maksudnya line tak ada juga lah. Kalau lampu Order. mati, semua lampu mati tak ada sinyal lah. Oh. Tak ada line. Tak bulan puasa ni ke lah. Pada selalu bulan puasa. Okey. Okey. Terima kasih. Ni nak istirahat dulu. Nanti kalau ada apa-apa khabar je. Okey, terima kasih. Boleh dia ni nak satu tuala mandi. Handuk. Ada tak satu? Ada. Terima kasih, itu je. Ya, toilet sini tu je kan. Tu dekat depan. Okey. Jadi rehat dulu, nanti apa-apa kita WhatsApp. Thank you. Alright, terima kasih. Nak handuk je, tuala. Thank you. Wah, alhamdulillah dah sampai ni bilik. So ni dia punya katil. Welcoming. Wah, rupanya mak dia pun ada tengok konten pasal. Ini toilet kita. Alhamdulillah. Kita akan stay sini untuk 3 hari 2 malam buat konten. Besok malam ni kita pakai baju Melayu half. Besok kita pakai baju Melayu full. Ya? Jendela jangan dibuka. Jendela tu. Oh ni. Jangan dibuka tu. Oh nanti orang nampak. Tapi usah. Oh ni tutup je. Rasanya boleh ni. Ini dibuka. Oh ni jangan buka. Okey, saya tak buka. Terima kasih. Orang Malaysia, pertama kali guys kita datang Lingga di Indonesia. Orang Melayu berbaju Melayu. Assalamualaikum sahabat. Kita ada kawan kita. Waalaikumsalam. Rahul. Siapa tak kenal Rahul? Okey. Okey. Rahul, kita masuk. hari ni kita ada dekat spesifik kawasan mana ni Rahul? Ni dekat Desa Reson, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Indonesia. So
So dekat sini kita nak, hari ni kita nak tengok rumah dengan buka puasa sekali, boleh eh? Betul, yuk kita Okay, langsung je. jom. Yuk masuk. Oh, dekat sini dia tak panggil jom, dia panggil yuk. Kami sebut yuk. Okey, dah jumpa antara perbezaan orang Melayu dekat sini sikit eh. Ya. Sebab guys, lorat dia ada sama juga tau. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, inilah rembayung yang semua orang nak pergi eh. Rembayung. Oh lama. Ini baru siap ke dah lama dah? Dah 2 tahun dah. Dah 2 tahun. Okey. Baru lama lagi. Saya punya reaction ni memang real, authentic sebab saya pernah tengok dari luar je. Dalam saya tak pernah lagi tengok konten kat dalam. Ni kita masuk ke dalam, buka sekali dekat dalam. Kita masuk ke dalam, buka sekali ke dalam. Bismillah, jom. Guys, saya tahu banyak juga orang Malaysia datang. Tapi kita datang buka. Assalamualaikum. Wah, guys. Kita buka kat sini hari ni Kita lengkap. Hari raya awal ni korang tengok bulan puasa dia orang bertemakan hijau. Danish beli ni pengetahuan korang dia beli di Tanjung Pinang ni semalam. beli Baju Melayu ni. Oh, dia beli baju Tanjung Pinang. Orang Indonesia dia beli baju dekat Malaysia, beli Elra apa semua, betul tak? Qatar kan. Kita beli dekat sini semalam. Dekat depan masjid. Manalah ada satu. Wah, inilah dia punya rumah. Ulama. Oh, ni buat ruang semayang. Semayang. Okey. Saya tengok sana jap eh. Boleh? Okey. Oh, kita boleh buka sini sikit. Wah, bagi-bagi kat sini. Assalamualaikum. Ini memang style tu buat film punya set kan. Memang cantik. Dah 2 tahun lah rumah ni ya. 2 tahun dah. Dia dah 2 tahun. Dia orang pelik tengok saya jakun guys. Saya orang bandar betul. So, itu reaksi ni real. Saya tak pernah tengok. Ini first time. Ini first time saya tengok. Okay. Kenapa macam apa? Dapur boleh kan? Oh, so kita makan style macam ni. Makan di bawah. Kita makan di bawah. So dia dah tutup dengan kita panggil tudung saji sama. Sama. Okey, tudung saji. Okey, sebelum tu Rahul, izinkan saya tanya sikit. Boleh kita tengok gambar-gambar ni? Ini Rahul. Ini Rahul. Dia buat hitam putih guys. Saya ingat ini zaman dulu 1970-an. Oh, ini Rahul. Dia apa lebih sesuai dengan suasana rumah. Saya buat hitam putih. Wah, dia memang estetik lah. Okey, ini baju apa Rahul? Ni Ini panggil baju apa? ini kerana isteri saya orang Bugis. Jadi ini baju adat Bugis. Oh, Bugis. So, yang lelaki panggil dia apa? Ada apa ya? Ya baju bodoh. Baju bodoh. Buat Eja B-O-O-D-O. B-O-O-D-O. B-O-D-O. Tak ada H lah. Oh. Tak ada. Oh, tak ada okay. H. B-O-D-O. Baju bodoh. Yang perempuan? Sama. Sama. Oh, baju bodoh. Ini baju Melayu lah. Baju Melayu. Okey. Lawa. Style. Ini soket bulan bintang. Oh, bulan bintang dia buat. Kita dah ada tamu, izinkan saya tengok Biasa kalau kita panggil mak-mak saya datang izinkan saya datang ke sini. Kita orang biasa panggil orang tua aunty. Ya. So, selesa panggil apa? Mamak Jenis panggil apa? Makcik pun boleh. Macam ni literally. Apa mak apa boleh. Mak boleh. panggil mak. Okey, saya panggil mak boleh Boleh. Okey. Ni Pak. Okey Pak, saya dah salam tadi, Dah. Assalamualaikum, salam dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kita buka masa. Ada gaya Selamat datang ke rumah Rahul. Wah. Saya untuk pengetahuan sorry, boleh panggil apa nama saya Danish? Biasa kalau kita panggil uncle. Bapa je. Bapa dengan mak. Biasa bapa saya memang dibesarkan di bandar. So saya tak pernah tengok macam ni. Ni first time. Okey. Betul, saya memang orang bandar. Sampai sini kita boleh jual minyak juga. Jual minyak Thailand. Dia tengok konten tu. Payah. Ni dapur dia. Wah. Cantik dia punya design. Ini toilet lah. Beginilah. Seadanya. Yang atas bilik. Bilik. Oh. Apa gudang jadi dia. Gudang jadi bilik. Oh, okey. Jadi putus. Lampu putus.
Okey. Maghrib kena tutup tingkap lah. Sebab dia ada petua lah. Itulah. Apa petua dia? Kalau maghrib ni hantu banyak lalu lalang. Hantu. Jadi Kena tutup lah. dia ni bless kata orang. Banyak lalu lalang, banyak keluar, jadi pintu tutup semua, tingkap tutup semua. Okey, faham. Kita pun duduk dalam rumah. Kita duduk mas. Standby dah nak buka. Oh dah nak buka lah, lagi berapa minit kan? Wah, ini apa dia? Raja Negeri. Waktu Tahun lepas? Oh, Kepri Lepas, 62. Wah, hebat. Waktu jadi apa pembicara. Cara. Okay, saya tengok sini lighting mana. Okay, kita dah tengok. So, tour dia sini lah. Ada lagi? Ada lagi? Kita tengok. Kira-kira dapat tak teka daripada mana? Daripada mana? Kira-kira dapat tak teka? Malaysia lah. Negeri tu? Negeri saya rasa. Okay, dua bagi saya Chan lah. Sama ada dekat Johor ataupun Kelantan. Salah. Ni daripada Pahang. Oh, Pahang. Okay. Wah, siap dia buat frame, bhai. Frame buat sendiri sama bapak. Oh, memang power. Memang hebat lah. Cantik. Semua pakai baju Melayu. Orang Melayu pun baju Melayu, guys. Jom. Kita kampung. Boleh. Saya duduk sini yang ngadap. Nampak ada lighting. Ni ada. Dennis belum ni. Dah pernah makan belum? Oh, ini belum pernah makan. Ada jumpa. Diorang cakap tapi saya belum try. Oh, Saya belum try. Dia kata blue quarter ni dengan otak-otak. Oh, ya betul. Kan? Tapi saya belum try. Ni nama dia siput bongbong. cuba aja. Saya cuba. Bisa makan betul dengan Boleh. Hai. Ni adik saya nombor 4. Yang kata tu adik saya nombor 3. Oh. Adik tadi adik saya nombor 2. So total ada berapa adik-beradik? 5. Kami berlima. Oh, Rahul first. Tak, saya Silong. Ini nama siapa? Naula. Naula. Nice to meet you, Naula. Abang nama Dennis dari Malaysia. Salam. Ya. Salam. Dah. Abang ni content creator juga nak. Mamak selalu tengok ni. Waktu tu Mamak sekali abang dia ngasih tahu Dennis nak ke sini kan. Yang mana Dennis tu kata, yang mana Mamak bilang gitu dengan abang dia. Ini mak dia ada konten yang ini. Jadi mak cakap, oh ini dia pernah ke, Mamak pernah lewat di FYP. Di TikTok. Dennis lagi di mana tu di Singapura. Ya, Singapura yang pisang. Pisang Pasar Gelang Serai. Di pisang Melayu tu. Di lagi di kampung. Pahang. Oh, di Cameron. Bukan, itu di Pahang. Satu lagi yang saya pergi kampung dekat Singapura, Kampung Bongkok. Oh iya. Kampung terakhir. Satu kampung lagi di Singapura ya. Kalau yang di itu Mamak tiga, Dennis di Cameron. Jadi mak cakap dong, ni kami macam pernah sampai ke sini. Okay. Kan Mamak pernah nengok lewat situ Cameron tu kan. Yang kampung asli itu banyak kan? Betul? Wow. Pahang itu ya? Betul. Ada Pahang. Cameron Highland dekat Pahang. Betul. Genting tak, saya ke time tu ke Taman Negara lain. Itu lain. Kita nak buka guys. Diorang sambut. Wah, satu keluarga hari ni. Semua mula-mula semua nak pakai t-shirt, tengok dia ni pakai Melayu, semua tukar baju guys. Semua terus salin baju kan. Pakai baju. Dia cakap awal kita raya. Ini apa nama? Lontong. Lontong sayur. Wah, ini apa lah? Saya tak pernah tengok kan. Ini Pisang keju. Ini apa? pisang keju. Oh, pisang cheese. Nanti coba Dennis. Oh, ni letak coklat. Milo. Oh, Milo. Wah, kita tengok dia buat lontong Hari ni makan lontong juara buka puasa kita guys. Dennis okey makan ni? Boleh, saya boleh. Dah Alhamdulillah. Nak tahu atuk saya cakap satu benda Mak, dia bagi tahu makanan paling best dalam dunia lah. Tak kisahlah Malaysia ke Indonesia apa sedap. Makanan free. Itu paling sedap dalam dunia. Makanan free paling best. Ya betul. Betul lah?
Tak kisah apa, janji free. Mudah-mudahan sedap Amin. bertekak Dan. InsyaAllah. Belum tinggal ada anu dia bunyi. Hello semua, Assalamualaikum. Selamat buka. Selamat buka. Okay, bismillah. Oh, dah buka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siapa sangka guys. Siapa sangka guys kita sampai Lingga. Orang bandar sampai Lingga gila. Weh, jakun lah. Itulah sama jakun juga Oh sama, jakun. Saya dah jumpa dua perkataan berbeza antara Melayu Malaysia KL dengan Melayu di Lingga. Pertama, kita cakap beza. Orang masih cakap beda Nombor dua, jom. Tapi korang masih guna you tu lain Ya. Ada lagi tak yang beza? Tu nanti kita jumpa lagi. Nanti kita cari lagi perbezaan. Ayam. Ayam Ayam. ayam sama je ayam kan. Ayam sama je ayam. Lontong kan dia. Ni nampak ni. Dia mama ambil. Kita tengok ikut style. Terima kasih. Oh, ni lontong Alright. Dia ada ayam. Ni ayam. Ya, itu kata orang rencah dia. Okey. Kalau kurang ni dia tambah anu dia. Anu. Awak makan apa? Oh, banyak ni. Awak minum susu je. Ini cuba tadi. Ni siapa? Rakat. Assalamualaikum. Alright. Ni adik saya nombor paling kecil. Oh, Ni yang rakun. paling mirip kan? Daripada yang lain. Betul. Hello. Puasa hari ni Masa dia. Bagus. Alhamdulillah. Sila. Cuba dulu tadi Dennis belum kasih. Tadika mesra. Tadika mesra. Matan. Okay, ini kita punya hari ni makanan kita iaitu lontong guys. Dia bagi kita lontong tengok ni. Lupa ke Berbuka puasa lontong dengan air soya. Betul? Ini ada ini. Apa nama? Cincau apa tu? Mak. Oh, soya cincau. Air sedap. Ini ni lah. Lah cak. Dennis tujuan sambil-sambil kita borak izinkan saya untuk sharing sikit Pertama sekali terima kasih sangat jemput Dennis datang ke perkampungan ini. Saya sebagai orang yang dibesarkan di Kuala Lumpur, saya rasa very touching and very bersyukur dapat jumpa orang-orang Melayu saya mencari. Saya punya mak orang Cina, bapak saya orang Melayu. Tapi ID saya Melayu lah, saya Islam, ID Islam. Jadi saya sebenarnya nak tengok adat-adat culture orang Melayu. Dan banyak juga orang cadangkan kan guys, banyak cadangkan saya datang ke Kepri ni, ke Pulau Riau. Jadi saya sampai je saya terus ke Tanjung Pinang. Pergi tengok kan, lorat dia. Jadi bila dah ada kat sini, antaranya mak saya lah. Mak saya macam mak saya pun suka tengok konten Rahul. Dia suka. Nanti kalau saya video call nanti mesti dia happy. Dia cakap, Dennis pergi sebelum jangan balik selagi belum jumpa Rahul. Nombor dua, banyak juga follower saya cakap pergi tengok Kepri ni besar. Banyak tempat dia. Jadi saya pun nak tengok lah orang Melayu pakai baju sama, cakap sama Jadi benda tu macam saya new experience lah, knowledge. Pada masa yang sama saya nak share kat follower-followers tu niat saya. Nampaklah kami nanti Sambil makan. Sama makan Dennis. Kita cuba guys, lontong Indonesia style. Bismillah. Ini orang Melayu punya. Nanti Dennis kena cuba ni. Lah jam kan lontong. Mana? Oh, lontong kat Allah belum dari tadi. Kesian tengok dekat Allah ni. Ni aman dia. Kemarin nonton konten Dennis yang makanan buyat. Oh, Brunei. Di sini ada juga. Oh, sini ada buyat. Ada. Tu nama dia kepugon. Woi, stylo. Buyat. Kepugon. Sini panggil kepugon. Ada tak ni bulan puasa jual? Tapi tak, maksud dia macam lambuk. Yang macam lem. Oh, Lambuk tu, kepugon. Kepugon. Malam kamu. sedap. Ada juga. Kalsa. Sempolet ada. Kalau sempolet biasa dengan dua. Lendot. Wah, kita ni banyak sana je nak Dia punya sambal ikan bilis dia crunchy Mana ni?
Nak tambahnya ada kat bilis lagi Dennis. Ni Dennis. kalau tetamu datang selalu minta bungkus. Mana? Tu tambah ikan bilis tu. Oh, ni lah special dia. So yang besar. Tunjuk. Ini special dia. Korang tengok. Padan lah, rasa pun dah boleh tahu. Saya mention banyak-banyak ni tau. Dia punya ikan bilis ni rasa crunchy tu. Sedap. Tambah je Dennis. Okey. Tambah je Tambah banyak. sikit, Ni Laika je untuk bilis hari ni. Siang tengok ibu tu makan ni. Nenek sendokkan tu ibu Hawa ya nak ya. Nenek sendokkan tu ibu Hawa. Cian nak ibu Hawa ni ya. Daun limaunya ni makan Dennis. Ni boleh makan? Tak boleh. Oh, tak boleh. Mai kata. Boleh juga. Ni nanti Makan-makan cobalah lah. kuih ni. Pisang Pisang cheese. cheese. Pisang keju. Coklat keju tu kan. Badan dia. Dia orang dah bergelak tengok saya macam shock kan. Aduh, lawak tu guys. Macam tu lah nanti satu hari saya bawa Rahul. Saya tunjuk dia, tengok dia tempat-tempat yang underrated. Mesti dia ni. Jakun. Mesti dia jakun. Saya tak tahulah, biasa dia tengok bola sepak lah, main bola kan. Dia biasa bola dia tak letak bin. Kita orang Melayu Malaysia, macam saya Danish Firdaus bin Ahmad Firdaus. Sini? Tak ada. Sini meninggal dia bukan dia ni. Oh tak tulis bin. Kalau nikah, kalau di apa? Oh ni menarik guys ni. Ni sumpah saya tak tahu. Oh ni maksudnya sini Rahul dia tak tulis Rahul bin lah. Tak ada. Ya. Nama dia lah. Oh. Priambudi je. So apa nama Rahul full? Rahul Priambudi. Tu je. Tu je. Kalau nak nikah baru pakai lengkap disebut. Kalau nikah baru pakai. Oh, dia sebut bin lah. Siapa tak? terima. Oh wah, itu fakta menarik guys. Kita belajar, saya pun tak tahu. Sebab perasan biasa main bola kan. Dia tak letak. So rupanya tak sama juga. Macam saya, kita orang semua kena Danish Firdaus bin Ahmad Firdaus. Bapak saya Firdaus. So macam tu lah, memang kena letak nama. Kalau kami, kalau ini memang di kakak apa semua memang lengkap. Kalau di kartu keluarga gitu, apa namanya? Kalau di sana apa ya? Kad keluarga. Kad keluarga. Oh ada kad keluarga. Di sana ada tak? Tak ada. Kita pakai IC je. IC KTP. Pernah dengar KTP betul. Kalau di sini ada lagi IC terus kartu keluarga tu isi full nama satu keluarga. Oh, so siapa pegang kad tu? Keluarga satu Semua orang ada? Satu kepala keluarga. Kepala keluarga macam saya. Macam ni bapak je lah. Macam bapak. Oh, faham. Ini ada. Nak makan semua. Oh, ini sedap. Makan. Ini memang best. Ini memang best. Sedap eh? Orang KL approve guys. Tunggu. Okey. Ini mantap. Kalau macam di rumah ada nak. Ni. Tu yang mama ada. Tambah. Makan aja makan ni. Ini memang best. Enggak pasal waktu. Ya Allah. Makan Itu sedap memang. Waktu. Dennis. Jadi setiap yang datang, kalau mak masak itu memang dia suka. Oh, dia suka Kan ada di kamera. Awak nak? Orang ambil dia pakai selam. Ini salah satu makanan khas yang ada di Kepulauan Riau. Salah satunya di Lingga. Makan dia macam gini. Oh, dia dah terkeluar. Dia ada yang keluar, ada yang tak. So yang tak keluar tu macam mana? Kita pakai tusuk gigi. Oh, congkel. Congkel. Itu je. Oh, bukan ketuk kan? Ketuk tu Ketuk tak. boleh? Tak. Boleh juga. Tak keluar. Oh, okey. Ni dia ada perut dia. Kalau makan tak boleh banyak sangat. Mana yang punya tensi, kolesterol katanya takut tegang tengkuk. Kalau banyak terus ni dia tak boleh dimakan. Oh. Ni perut ni juga-juga ke bawah tak boleh makan, takut sakit perut. So, kena Tapi buang. Tapi itulah yang paling sedap. Tapi saya masih tak boleh move on lah. Dia punya logat dia sama macam Malaysia kan. Macam orang KL sama. Tak tu pergi.
Pergi macam Batam masuk tu tak juga Beda. Batam dah. Dia masih enggak bisa. Dia Ya. Indonesia Dia kan. banyak campur. Tapi Batam tu pun sebenarnya Melayu juga. Cuma kena banyak pendatang. Melayu-Melayunya di pinggiran, tinggalnya di tepi-tepi. Jadi kalau Indonesia ni Capri di Batam. Ha. Gitulah istilahnya. Orang akan ingat Capri Batam. Bukan. Batam sendiri Batam lain. Capri. sebenarnya Batam masuk Capri, tapi orang lebih kenal Batam dibanding Capri sendiri. Faham. Orang Capri tahunya Riau. Faham. Itulah saya sebenarnya nak datang. Saya dah nak beli tiket flight pergi Pekanbaru. Saya memang tak tahu beza. Beza Riau dengan Kepulauan Riau Kalau dulu memang ni Riau. Ada tak sejarah dulu bergabung? Tak lah, memang Ada. dulu. Oh dulu memang bergabung. Memang bergabung kita dulu. Pahang, Riau Lingga. Bukan, maksudnya Kepulauan Riau dengan Kepulauan Riau dengan Riau betul. Betul. Gabung? 2003 baru kita. Pecah. Kami menjadi Kepulauan Riau, dia menjadi Riau. Daerah Pekanbaru. Jadi kalau nak cari orang Melayu tu dekat mana? Melayu Tanjung- banyak. Tanjung Pinang. Di Indonesia lah Tanjung Pinang. Riau, Riau. Kepulauan Riau, Kalimantan, Sumatera. Di Sumatera ni banyak juga. Ada di Aceh Tamiang. Di Sumatera Utara pun ada juga. Ada juga. Oh banyak. Melayu besar. Banyak. Oh Pekanbaru pun ada Melayu. Melayu lah. Tapi dia orang kata tak ni. Tak tahulah siapa Tak ni. ngam, Tak ngam Dia berpengaruh dengan bahasa Dia bergabung. Jadi cakap lorat dah tak sama Tak, dia cuba kalau di Pekanbaru tu memang Ada juga tempat yang sama. kalau misalnya di kotanya, memang kalau di pasar-pasar itu memang bahasanya tak ada bahasa Melayu, memang bahasa Padang. Bahasa Padang, Minang. Oh lain lah. Lain beda memang. Kalau misalnya di Bengkalis, di Dumainya Siak. ada Melayu, di Siaknya ada Melayu. Melayu O. Tapi dia Bukan Melayu A. Kalau kita sama. Melayu Kita boleh Dia O. dia Mana? Kalau dia Mana? Oh. Kau nak ke mana? Kau nak mana? Macam Kelantan lah Kelantan Kau nak ke mana? Kecil Kecil Kelantan. Tu Pekanbaru. Bukan. Yang O tu. Siak. Siap. Macam mak dengan bapak pernah ke Riau, Pekanbaru. Nah, Ada saudara, ada related tak? ada. Ada Di lagi. Dumai, kakak adik di Dumai. Kan Oh. Dumai masuk Pekanbaru. Oh, Dekat sana aja dari dia. Dumai ke Pekanbaru tu kalau lewat tol ni 1 jam. Tenis dengan seorang aja tahu. Dennis datang mula dengan saudara. Oh. Lepas tu saudara Dennis tu dia demam. Jadi dia kena balik tu dia tak ikut pergi sini. Oh, demam. Dia demam, lepas tu dah tak larat so Dennis hantar dia balik ke Johor. Ada apa dia masuk? Terbang. Terbang. Tak ini Tapi sejujurnya guys, betul nama pun boleh kata beza lah. Dari segi nama macam Rahul, orang Melayu kita tak ada nama Rahul kan. Kita macam Danish, Daniel, Arif, apa lagi? Banyak nama macam tu lah. Yusuf. Ya betul. Atan, Nina. Tak sebenarnya Macam kalau orang zaman dulu nama dia memang begitu. Gerakan siapa? Sama je di sini pun. Dekat sini. Ya. Ni dah moden lah. Ya. Kalau Kita kalau ada Rahul ni Mikael. memang- Nama Mikael. Atan. Ya. Atan dah kurang sekarang. Ya tak ada, boleh dikatakan tak ada kalau Ah. dulu kan. Kalau di sini ada masih banyak lah dulu Yusuf, Minah, cuma gitu kan apa. Sekarang dah nama saya dengar semua nama orang. Kalau tengok ID kita tahu ini betul orang Melayu kita. Contohlah. Macam Rahul, India. cuma kemarin tu memang mak memang suka nama Rahul tu. Bukan berarti macam suka dengan bintang filem ini tidak, memang suka nama Rahul. Betul, nama style tu. Cuma suka je nama Rahul kan. Jadi kasihlah nama Rahul kan. Betul. Kucu-kucu tahi. Setelah dia lah 3 tahun baru filem itu Muhabatan. Ha? Muhabatan. Oh tu dah 3 tahun Abangka baru famous No, Kucu Hotahe tu. Nufal. Nama? Rakan. Rakan. Kita ada nama banyak juga. Ani, Naufal. Itu nama-nama Melayu kan. Arif. Alif tu Khairul Amin kan Khairul. Alif Sukri. Alif banyak. Aisar. Tarmizi.
Aisyah. Bapak ni orang Tarmizi, nama orang Melayu lagi tak? Bukan? Tarmizi. Tarmizi nama Melayu betul lah. Tarmizi nama. Siapa? Aisyah tu macam mana? Aisyah. Ha. Dia ada kacuk, dia ada campur. Dia Pakistan. Dia ada campur lah. Tinggi dia tu Tinggi. Sebab dia apa ni? Dan ni jumpa Khairul Amin. Betul. Sofian. Kasihan. Di dalam balang kecil. Bukan air balang. Kedai balang. Ni kopi balang. Baru jumpa air balang Malaysia. Air balang Malaysia di Indonesia. Dekat sini ada kan. Orang video tu dah nak 200,000 orang tengok. Pelik lah. Dia tanya Penang kan? Dia Penang. Tak pelik lah kan. Tengok ada air balang Malaysia dekat Indonesia kan. Okay, sekarang guys kita dah habis makan. Alhamdulillah makanan pun sedap. Jadi kita nak ambil gambar sebelum kita pergi sembahyang tarawih. Let's go guys. Mana? Dia ni mana? Sebelah Rahul. Okey. Sebelah Rahul Okay, boleh? Boleh. Okay, tekan. Siapa tekan? Tekan. Sekarang aku kan tahu makan ikan. Akan tahu. Nampak semua tak? Ikan dulu kan. Kena hijau sikit. Salam dari Kuala Lumpur, Malaysia. Lepas tu korang kata salam dari Keson. Keson eh? Reson Lingga. Reson Indonesia. Okey. Okay. 2 video Okay, Raju. Tutup dulu. Reson, salam dari Reson Indonesia. Salam dari? Reson Indonesia. Alright. Salam dari Kuala Lumpur, Malaysia. Salam dari Reson Indonesia. Yeay. Last. Ya, last. 1, 2, 3. Selamat datang ke rumah Rahul. Okay. Let's go. Terima kasih. Kita nak pergi solat tarawih hari ni. Naik motor. Daripada rumah Rahul nak pergi sembahyang guys Kita tengok. Bismillah. Dia kata kat sini guys, solat dekat dia punya masjid lah. Dia orang sini mesti dia tahu kan, 20 rakaat lah, full set 23. Macam kita tak tentu kan. Ada masjid kita yang solat 8, ada yang solat 20, ikut negeri dan ikut kawasan. So kat sini kita tengok hari ni kita solat berapa. Jom. Wah, banyak rumah-rumah dia design Macam ni dia boleh tahu nama Orang Melayu. Kita berbaju Melayu. Dah sampai kat masjid Desa Resun guys saya seorang je pakai baju Melayu full set. Kita tengok dekat sini. Assalamualaikum. Hello, salam dari Malaysia. Jom kita tengok sembahyang tarawih kat sini macam mana guys. Bismillah. Masuk dari mana? Sini. Dari sini. Masuk dari sini. Bismillah. Hello. Kita ada abang Polri di sini Boleh mention tak? Kerja. Boleh mention ke awak tak mention? Serah aja. Boleh aja. Tolak sikit ke dalam. So ni dia orang susun macam kita lah. Biasa je lah. Tak adalah kemas sangat Pergi semayang. Bismillah. Assalamualaikum. Salam dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dari Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Semayang guys. Ramai orang. Tidur dekat sebelah mana? Kat sini boleh. على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسفينا وزورنا ومولانا محمد الخليفة وأول أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق آمين يا الله اللهم يا رب الشهيدين ورحمة الأبرار والفقراء والمشاهير اللهم اغفر لنا بكرامك أجمعين وتبارك وما يقول آمين
الصلاة تروي من قيام شهر رمضان أجركم الله. Untuk hari ni Dennis solat hanya 8 rakaat. Dan sini 8 rakaat pukul lebih kurang 8.20 dah habis sembahyang. Ni nama masjid dia, Masjid Desa Resun. Wah, cepat juga dia baca sebab ayat kedua dia baca Qul Huwallah je. Okey, kita ada Rahul kat sini. Rahul. Right, kita dah habis sembahyang. Sekarang kita nak pergi mana, Rahul? Kopi dulu. Kopi balang ah. Okay, let's go. Okay, ni jalan kita nak ke Daik. Ni Rahul gelap lah. Gelap. Gelap katok. Gelap. Ini kalau naik motor tunggu ada yang putih muncul lah. Ada kisah? Ada kisah. Nantilah jangan sekarang. Bercakap di tempat yang memang Oh sialah pak. Betul-betul timing. Pas tempat dia. Memang. Tapi kat kedai kopi lah. Kedai kopi nanti kita cerita. Seram. Aduh. Memang. Dah stop untuk kopi. Rahul ada dekat dalam. Nama kedai ni adalah kedai kopi Balang. So dia punya kopi culture masih strong juga kat sini. So jom kita jumpa dia kat dalam guys. By the way, korang jangan lupa follow dia ni dekat TikTok, IG dengan Facebook. Sebab sana Dennis post video-video short form awal dulu dan video yang eksklusif, video yang panjang dekat sini. So ni kedai dia. Mana Rahul? Ni Rahul sini. Tak perasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Kita dah ada sahabat kita kat sini. Sekejap saya nak basuh tangan dia. Assalamualaikum bos. Nama saya Dennis dari Kuala Lumpur, Malaysia. Boleh saya tengok dia buat kopi balang? Alright, mari. Kita tengok dia buat kopi balang Orang culture ngopi sini buat Lepas tu biasa orang dah habis sembahyang tarawih dah tak kopi Dia biasa dia datang sini sampai pukul berapa bang? Kita ajak pukul 12 tutup. Okey. Pukul 12 tutup, kemudian boleh dia Sahur. sampai sahur lah. 12 tutup, lepas tu buka balik? Tidak buka, cuma mereka duduk di luar. Oh, duduk di luar. Kalau nak minum-minum sampai jam 12 lah? Sudah closing. Oh, dah closing. Okey. Kita tengok. Oh, ni dia buat kopi balang nama dia. Ini kopi dia. Ini bukan? Ini kopi. Boleh kita tengok? Kopi balang. Kami pesan kopi balang. Kopi balang lah. Pakai susu tak? Pakai susu lah. Panas. Nak kopi balang atau teh atau Kopi balang. kopi? Lepas tu satu lagi honey lemon ada. Limau suam. Limau. Okay. Jeruk panas. Limau panas. Ada? Jeruk nipis panas. Dia beli. Lupalah guys. Bukan limau suam. Dia tak faham limau suam kita cakap mana dia tahu. Panas. Dia tengok dia buat. Ini kopi balang Wah. Uyo, dia pakai ni Apa style? Pakai balang. Oh, ni botol ni panggil balang. Wadah ni balang. Wih, unik gila guys. Ini only in Indonesia. Ini only in Lingga. Wah. Oh, ni orang bungkus lah? Ya. Okey. Tu dia dah buat satu kopi balang nama dia Okey guys, so ini cara dia buat kopi balang Dia ni kira dipanaskan lah. Sedap minum. Okay guys, ni hanya ada dekat Lingga je Boleh claim tu? Okey. Betul, dia kata hanya kat Lingga je. Nama dia kopi balang tadi. So inilah special. Dia panggil benda botol ni balang. Kita biasa balang kan besar kan. Okay, hari ni saya ada dekat Lingga Indonesia. Kita tengok dia buat. Biasa kita panggil ni botol kan. Dia orang panggil sini kopi balang Kita tengok dia tuang. Ni guys. Dia buat. Wah. Habis diorang sembahyang tarawih, diorang ngopi. So ni lah antara kedai yang top dekat Lingga.
Kopi susu. Oh, ni dia tuang dia. Malam dia dua, satu kopi. Satu kopi. Tengok. Oh. Buat. Ini nak kurang manis atau standard? Standard punya, kita try yang standard. Wah, mana guys kita nak dapat macam ni kat KL? Mana ada? Okay, dia dah siap. So dah siap ni, nanti dia akan serve dekat kita punya meja guys. Wah, penutup dia warna putih. Ni dah siap. Okay, dah siap. So dia akan bawa pergi meja. Lepas tu kita minum dekat meja pula guys. Jom kita try. Malaysia juga. Dia Malaysia? Pahang. Oh, Pahang. Wah, hebat bang. Saya KL. Okay. Orang mana? KL, Kuala Lumpur. Ingat boleh liput. Guys, inilah dia. Nama dia apa Rahul? Kopi balang. Kopi Bala. Tapi kalau kita nak bagi dia lagi kau, kita kena ni Roti bakar. roti bakar. Kita sekarang cakap kalau sedap lah. Sur. Tahu tak? Pernah dengar? Sur. S-U-R-R. Tak pernah? Sama. Oh sama. Sur kan? Sur. Kalau sedap. Sedap lah. Sur. Memang Ataupun sur. mantap. So sini ada apa-apa bahasa ke lorat yang boleh memandangkan dia sedap. Tak ada. Sedap. Sejauh ini sedap. Okay. Enak lah. Indonesia cakap enak kan. Sedap benar. Silakan. Bos, Panas. Awak tunjuk ajar. Okay, caranya macam mana? Cara kita nak kena kopi ni macam ni. Okay, kita tengok dia buat guys. Cara yang benar. Cara yang benar. Bagi kita Rahul buat. Sebab dia panas, dia dah siap dengan kain dia lah. sebab dia memang panas. Okay. Okey. Okay, let's go. Okey. Ni. Oh, so dah siap. So kita cecah dengan roti tu kan? Cecah tinggal makan je. Cecah dengan roti. Cheers faham tak? Cheers tu macam ni. Tering gitu kan? Kita Boleh? tak Dia boleh. Macam ni. Gini je tak? Kita angkat je tak? Angkat je, okey. Gini Right. Tunggu. Okey, ni. Dapat sikit. Okey. Okay guys. Bismillah. Orang Malaysia first time kita cuba kopi balang Bismillah. Sedap tu. Sedap kan? Sumpah sedap. Sedap gila. Dia macam ada dia punya kau tu tau. Macam ada punch tu kan. Nampak sedap. Ada pekat-pekat dia. Pekat-pekat dia. That's the word lah. Dia macam ada pekat-pekat tu. Sumpah sedap. Okay. Sekarang kita cuba cecah dengan roti Okay, jom. Memang gua secah. Silakan. Awak ambil satu, saya satu. Saya tengok dulu cara dia cecah macam mana guys. Ni, ambil je. Ini. Macam ni. Okey. Ni. Tinggal ni dia cecah. Dulu. Kat Ni roti bakar tawa. tapi tak bakar. Bakar. Dia bakar. Oh, dah bakar. Dia bakar pakai sabut kelapa. Okey. Ya. Dia pakai sabut kelapa. Okay, let's go. Bismillah. Ngam. Sedap tu. Weh, sedap tu. Sumpah best. Saya boleh cakap guys, ni top 3 kopi paling sedap saya pernah minum dalam hidup. Serius, top 3. Saya harus nge-record dia ni. Sedap lah. Jadi, Guys, macam mana? Bismillah. Ini saya boleh cakap top 3 kopi paling sedap saya minum dalam hidup saya guys. Memang power tu. Sedap tu. Cecah roti bakar tak? Wah, dia punya combo dia memang power guys. Mana tak kedai ni ramai orang. Sedap lah.
Dia orang gelak je tadi. Dia orang tengok macam lawak kan, tengok orang luar kan. Rasa aduh, sedap lah, sumpah sedap. Sedap kan? Jadi kalau orang luar datang memang biasa, kalau tanya kopi, tanya tempat lepak memang bawa sini. Bawa kopi Balang. Okay, so kita terus masuk Rahul. So tadi kita jalan, sebenarnya depan ni saya tengok, mula-mula saya nampak macam, mula-mula sekali imbas nampak macam batu nisan. Bukan. Sekali tanya Rahul, dia kata memang kubur baik depan. Kubur baik depan. So tadi kita lalu ada kisah. Tadi kita jalan. Apa dia punya kisah? Jadi ni, kalau berdasarkan saya kecil-kecil dulu, jadi Horror story. Horror story. Okay, horror story. Jadi kecil-kecil dulu, Okay. kalau di tempat yang Daniel tanya Tadi kita lalu, betul-betul saya tanya tu. memang Sempang tu. Sempang tu Tu sempang kan tadi? ada tugu. Nampak tak? Okay. Di dekat tugu tu lah. Dia kata orang yang Dia muncul? Apa? Batu kecil-kecil. Jenis apa? Jenis pon tu lah. Oh. Lollipop. Tu Pon lah. Pon ada. Pon. Ada ke yang loncat-loncat? Yang tu pun ada. Tapi cerita-cerita orang lah. Cerita orang. Yang awak Semoga kita tak ada. awak punya ada pernah? Awak di antara awak punya story. Kalau saya InsyaAllah dengar guys. tak ada lah. Oh, tak ada. Ingat ada kisah. Baru tak dengar. Ada lah. Awak ada kisah? Apa tu? Bila ada kisah? Dulu kecil dulu. Dulu tu macam dia tak jumpa langsung, macam gibot itu je. Tapi banyak orang-orang lama dah cerita. Siapa-siapa orang baru yang datang, dia yang biasanya kena kerja. Dia kacau orang baru. Itulah. Oh my god, guys. Shit. Nasib baik saya tidur dekat dengan bilik adik dia lah, guys. Jadi kalau dia ngikut balik, Pagi aja langsung kamar tekan. Kalau malam-malam tahu ada orang ketuk saya minta tolong lah. tolong. Kau dengan ajak sahur. Okay, Raul, maybe kita boleh cerita kat kawan-kawan kita one more thing yang you teringin nak share, bagi tahu orang-orang. Malaysia dah selalu bagi tahu, tapi maybe Gen Z pula. Ya, muda betul, kita betul, contoh betul. kopi culture dekat sini macam ni kan. Kita panggil kopi. Dekat Kuala Lumpur memang betul kita ada ikut orang-orang Indonesia banyak ngopi kan. Kita pun ada malam-malam banyak lepak kopi. Jadi dekat sini maybe you ada something yang unik yang you nak cerita dekat Danish punya followers dengan Rahul punya followers, budak lagi, terutama budak-budak Gen Z, budak-budak muda. Apa? Apa dah? Lama lah yang budak tu kopi. Dia kalau yang apa ya, sebenarnya kalau untuk Gen Z macam nak datang ke Lingga ni, maksudnya ni tempat kopi-kopi je atau seluruh Apa-apa, Lingga. Jadi biasanya kan yang datang ke sini tu baru-baru ni tu kan banyak dia datang rombongan makcik-makcik. Betul. Tapi kalau sekarang itu mulai ramai peminatnya Gen Z tu. Dia kenapa nak datang tu? Biasanya sekarang ni dia macam nak mendaki Gunung Daik, terus nak pergi ke air terjun, nak menikmati suasana-suasana yang tenang. Tak macam di kota-kota besar. Mungkin So maybe dia boleh daki gunung. Boleh. Lagi apa dia boleh buat? daki gunung. Budak-budak muda datang sini kan. Lepak antaranya nombor 2 saya dah dapat idea datang lepak sini. Datang kan? lepak ni dah jelas ni. Kalau dah sampai sini Mesti lepak sini. masih harus lepak sini. Kalau untuk kedai kopi ada sini. Maybe dari segi beli belah, shopping ke ada benda yang unik ah. Golok ke ataupun baju Melayu ke Ni dia ini pula, tapi bukan pula baju Melayu, dia macam tenon. kain Tenon. Special lah. Special dari Lingga. Kain tenon. Hanya boleh dapat kat sini. Satu lagi ada tudung manto khusus perempuan Melayu. Okey. Cuma memang harga dia, kerana dia tenon, memang agak lumayan. Kerana proses pembuatan dia memang susah. Makan waktu sampai sebulan. Ada chance tak besok kita boleh dapat tengok? Kalau dibuka di depan museum. Tapi kalau tudung manto, kita cubalah. Tapi ada lah kalau puasa ni Di rumah pagi kan tu. jarang kalau bulan puasa ni. Jarang. Takutnya dia sibuk nak masak kan. Biasanya kemarin yang ini. Okey. Thank you.
Paling tu sejarah-sejarah lah sisi yang lain. Tengah minum kopi tu. Ramai baik kedai ni. Ada orang. Kita tengok. Nama dia Crispy Fried Chicken. Oh ni kedai dia. Oh. Assalamualaikum bang. Berapa? Dari Kuala Lumpur, Malaysia. Oh, dari KL. Dari KL. Assalamualaikum. Salam. Nama siapa bang? Ha? Nama? Chandra. Chandra. Uish, Chandra. Danish. Nama saya Danish. Dari Kuala Lumpur. Jadi ni masuk TikTok apa? Masuk TikTok dengan YouTube. Apa? 10,000? 10,000. Yes. 10,000 satu? 10,000 RM3 tak? RM3 wah. Dia tahu ringgit lah. Dia dah tahu ringgit lah guys. Kita tukar duit. Jom. Boleh 10,000 satu bang? Orang Malaysia punya. Orang KL. Bumi Malaysia juga. Dapat belajar dari orang Malaysia. Oh. Orang Malaysia dekat baru. Okay, jom. Tadi guys, tengah tunggu-tunggu, ramai baik orang beli sini sampai dah habis lah. Tengok dia punya kedai. Ni viral ni bang. Baru pukul 10 dah habis. Ramai orang beli Viral. Viral Ha. Okay, kita cuba orang Malaysia cuba. Tak makasih Kita tengok. Satu lah 10,000 Siap. Wah, ni dia buat macam ni lah. Wah, Upin Ipin lah guys. Kuala Lumpur. Upin Ipin. Ha, Upin-Ipin. Dekat Lingga Dia orang Indonesia memang suka Upin Ipin Tengok ni, ada dia buat tepung, lepas tu dia goreng kat sini. Ya. Boleh bang buat satu ke? Saya beli satu lagi. Boleh buat satu? Ada dah Boleh habis? buat, tapi aku Dah habis? masak ulang. Panaskan aja tu ke? Saya beli satu lagi. 20,000. Okey, kita tengok dia buat satu lagi. Kita test dulu. Ayam goreng di Lingga sedap tak? Malaysia punya ayam goreng ke Lingga punya? Review ya. Review. Nama Abah Chandra. Nama dia handsome ah. Belajar dari orang Malaysia juga. Belajar daripada orang Malaysia. Dia buat ayam goreng guys. Kita tengok dia buat ayam goreng. Dia jual di bazar Malaysia. Nah, mahal lu saya datang ada gambar Upin Ipin bhai. Nanti air balang Malaysia pula lagi. Air balang. Air balang dah saya dah review. Dah review? Dah, Okey. okey. Ni nanti contohnya dia dah letak kat tepung So dia panaskan, kita beli tambah lagi satu. Dah gitu aja, Pak. Ini punya. Dia kasih viral lah. Kasih kedai dia pukul 10 dah habis. Dah siap. Dua jadinya. Dua. Terima kasih bos Chandra. Okey, sorry tangan kiri ya. Okey. Satu ayam 10,000. RM3. Rupiah bukan ringgit Rupiah. Dah siap baik. Ini rupiah. Ini bosnya. Bosnya tu. Itu bos. Amat. Kita cuba. Nama dia SNY. Sorry tangan kiri. Alright. Orang Kuala Lumpur Malaysia cuba ayam SNY. Senang dan sayang nama kedai dia. Woi. Senang dan sayang, crispy chicken Ada gambar Upin Ipin lagi. Bismillah. Oh, ada chili sauce. Wish, sambal fried chicken. Barang dia. Kita cuba. Dah ada. Diorang daripada sana semua tengok. Review Ayam ni dia baru goreng ni bos. Tamia ni dia panas sangat. Guys tengok. Wah. Kita cuba ayam ni. Panas tak? Bismillah. Tak panas sangat kot. Tap. Oh, tap. Okey, sini sikit. Bismillah guys. Cuba. Macam ni kan? Ya, cuba Bismillah. Rangup. Ayam dia guys rasa macam KFC tau. Tapi yang saya pelik, dia punya paket sos cili dia tulis sambal. Nah, dia tak tulis sos cili, dia tulis sambal. So, kalau kat kita RM3, lebih kurang kita pun lagi power. Kita ada jual ayam RM1. Kita pun power, kita ada jual ayam yang kat tepi jalan tu RM1. Habis ayam dia ni besar lah, tengok saiz dia. Bismillah.
Okay, bang. Terima kasih. Alright. Terima kasih. Terima kasih, thank you. Okay guys, kita naik motor hari ni. Rahul tunjuk. Oi, nampak? Dia cakap mungkin tak nampak, tapi nampak tu dia macam 1, 2, 3 Betul. So, Satu. kita panggil tu apa? Gunung? Gunung Daik. Gunung Daik. So, dia punya kisah dia apa? Kalau yang dia ini apa 3 puncak tu dia ada nama masing-masing puncak tu. Yang paling kanan, Okay. yang paling tinggi tu, Okay. itu nama dia Puncak Daik. Okay. Yang tengah nama dia Puncak Pejantan. 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 Yang paling kecil itu Cindai Menangis. Oh, nampak. Sebab Rahul cakap, betul tak? Yang ni Rahul kata. Mungkin bulan 2 tak nampak. Dia macam gini lah. Kadang tertutup. Kadang nampak. Tapi Kadang ya, nampak. kita tak nampak penuh lah. Tapi boleh nampak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Bulan Ramadan kita nampak tu. Happy lah. Sebab dia kata ada waktu-waktu dia je. Tu dah tertutup lagi kan? Lepas tu nampak sikit sebab awan tu cover guys. Wah, cantik. Memang unik dia punya shape tu sebab puncak. Kita biasa nampak dia macam satu shape je. Tapi yang ni betul lah, dia kata bercabang 3. Memang cabang. Memang macam bentuk cabang. So dia punya pantun tu apa? Dia punya pantun dia. Okey. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Gila lah. Okay. Alright. Okay guys. So kita dah masuk dekat kawasan ini orang-orang kerajaan gabungan. Kami sebut kantor bupati. Kantong Bupati. Kantor bupati. Kantor. Kantor tu office Office. Oh. So dekat sini lah orang biasa spot ambil gambar Rahul lah. Betul. Tengok tu guys. Wah. Cabang 3. Ui, lagi clear. Jalan dia straight. Cantik tu guys. Memang sini saya nampak dua guys. Satu, orang-orang santai ni hari Isnin ni, tapi orang pakai baju Melayu. Orang pakai baju Melayu tau. Keliling-keliling yang nak naik motor ni. Nombor 2 guys. Saya tengok sini kawasan ni, dia orang punya tempat tengok. Dia pakai baju Melayu. Tu. Pakai ni baju kurung. Hari Isnin. Nombor 2, sini punya kawasan dikelilingi oleh gunung-gunung Sini kiri sebelah kanan tu. Ni gunung apa? Tu nama dia Bukit Permata. Gunung Pincan. Gunung Pincan ni Gunung Daik. Daik. Wah, tu nampak clear kan? Weh, nampak clear. Jap ambil gambar. Nampak jelas. Weh, rezeki betul lah. Kita berhenti tak? Rahul dah cakap dah, kita berhenti jap. Rahul kata susah nak dapat momen macam ni. Dia kata bulan 1, bulan 2 rare. Rezeki Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Selama bulan 1, bulan 2, tuan rumah kita Rahul kata susah nak dapat tengok guys. Tapi alhamdulillah ya Allah, terima kasih dapat tengok. Syukur. Guys, cuba fikir bila lagi Danish nak datang sini. Mungkin first, mungkin last. Tapi alhamdulillah apa pun kita syukur lah. Orang putih kata enjoy while it lasts. Nikmati momen itu selagi awak ada. Wah, ni guys. Oh, Rahul cantik Dia hijau-hijau. Lepas tu dia punya kubah, ada kubah macam ada kubah design kan. Melambangkan Melayu Islam lah. Betul. Hijau kuning tu kalau warna melambangkan kuning tu yang diraja. Terus kalau hijau jelas Islam lah. Melayu dia tentu masih Islam. Oh. Tapi Rahul kata tempat ni masih dalam development belum Betul. siap. Belum siap lagi. Dijangka bila Rahul? Itu masih tak pasti lagi sebab ni masih dalam tahap pembangunan lah. Guys, nama tempat ni ditulis objek wisata Situs Istana Damna, Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga Okey, saya tak faham. Cuba kita tanya orang tempatan. Wisata maksudnya? Tempat pelancongan. Tempat pelancongan. Okey. Situs ni macam mana cagar budaya gitulah agaknya. budaya. Uish, monyet dia hitam tu. Betul. Okey, situs Apa situs ni kalau bahasa Melayu dia? okay, bagi satu ayat contoh. Okey, ataupun korang komen. Situs tu apa maksud dia ni tak faham guys. Situs Istana Damna.
Istana Damna. Damna? Damna. Ni nama istananya. Nama istana dia. Okey, Istana Damna. Kabupaten. Daerah. Oi, panjang. Kabupaten baca dia kabupaten. Kabupaten Lingga. Kabupaten. Kabupaten. Oh betul lah bacaan dia. Inilah tapak istana guys. Wah, korang tengok Saya rasa kalau kita kat Malaysia, tempat-tempat kita tengok macam ni mesti kena bayar. Nanti ada orang jaga, kena bayar RM2. Ini kalau datang free je. Boleh tengok macam ni. Tu Gunung Daik tu Dennis. Wah, istana dia boleh nampak Gunung Daik. Tapi tak nampak full lah, cuma still boleh nampak. Ni tapak dia. So dia dirobohkan ke Rahul? Dia kalau ceritanya ada 2 versi. Tapi kalau berdasarkan ringkasan dia yang abadi dirobohkan takut Belanda masuk. Takut dipakai Belanda, tapi ada juga yang diambil pihak keluarga. Bahkan tiang-tiangnya masih bagus, bahan-bahannya masih bagus, dibawa balik. Jadi ada 2 versi lah. Bawa balik ke Belanda? Tak, bawa balik ke rumah keluarga-keluarga di sini. Keluarga. Okey. Okay guys, kalau ada orang-orang Lingga yang rindu, ini Dennis bawa korang Pemerintah Kabupaten Lingga, Kabupaten Daerah Lingga. Replika. Dia P, F. F ke P? Saya sebenarnya P harusnya. Tu salah. Salah eja lah. Bukan bahasa Indo. Kita dah jumpa error. Siapa yang buat projek ni? Saya dah tanya orang Indonesia Replika sama je eja, tapi dia tertypo replika. Replika Istana Damna. Raja Muhammad Yusof Jalan Daik Lingga. Okey. Kita tengok-tengok dari luar je guys. Okey. Dah sampai. Inilah dia. Replika. Boleh pakai kasut Dahul? Lepas ni. Boleh? Lepas kasut. Lepas apa maksud? Buka. Buka. Tu dah ni. Lepas ni kita lepas kasut. Wah, heran guys. Diorang tempat-tempat macam ni, diorang tak ada orang jaga. Boleh masuk je. Di belakang jaga ni. Wah, dia terbuka macam ni je. Sebab tadi kita datang daripada sana, boleh masuk, tak ada orang jaga lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagus dia buat replika sebab sebelah sana tu dah tak ada. Macam Rahul cakap tadi, ada 2 kisah kan. So kita boleh nampak. So inskripsi Baginda Sultan Abdul Rahman Shah. Inilah dia. Baik. Okey lah, kira bagus lah. Sebab tak ada orang jaga sebelah sini, tapi barang-barang masih intact lah. Maksudnya dalam kondisi yang bagus. Tadi saya ingat saya nampak ada benda tu. Terkejut saya guys. Saya terkejut saya. Nampak patung saya rasa. Tu guys. Terkejut siap tadi. Saya nampak macam ada bayang kan. Kat belakang sekali patung. Saya rasa tu ada dia punya ni, art dia. Rumah cap kerajaan. Korang tengok guys. Rumah cap kerajaan. Tu ada orang jaga. Tengok guys. Syair Engku Puteri. Syair. Tamatlah syair kisah Engku Puteri di karang Engku Haji beberapa hari berangkat ke Lingga meninggalkan negeri, selamat kembali ke negeri sendiri. Foto makam Engku Puteri di Pulau Penyengat. Kat Tanjung Pinang tu, Pulau Penyengat kita tak pergi lagi guys. Kita kena datang balik Tanjung Pinang Amir Lingga. Dia lah. Tengku Abuka adalah cicit dari Tengku Usman Embong yang digelar Panglima Sulong dan mangkatnya tahun di makam Kedaton Bukit Cengkeh Daik Lingga. Tengku Abuka diberi gelar Tengku Long semasa menjabat Amir Lingga. Okey. Besar ruang ni. Okey, jom. Okey. Tempat ni Rahul, sebelum awak viral kan, memang ada ke baru buat ada, awak ada. viral? Memang ada. Lama ada ni. Dah lama lah. So lepas awak blow up 2020 2023 naik dah. Apa yang dia baru bangun time tu? 2023. Ada tak yang dia buat renovasi ke? Renovasi kemarin atap. Ni kalau tak ada yang lubang-lubang lah.
Ni juga ni. Atap dia. Cat dia memang Cat. dia setiap tahun dijaga lah. Cat dia. Kita dah mula masuk guys. Inilah dia. Tutup. Ya Allah. Alamak, hari ni tak buka. Aduh. Kita tanya orang tempatan. Kita tanya. Tak buka. Bang, dah tutup kan? Oh, Ha? Oh. Oh, jam berapa? Oh, bulan puasa tak buka. Jam 3. Oh, dia sampai 3. Tapi belum pukul 3 lagi. Awal sikit lah. Aduh, tak ada rezeki lah guys. Kita dapat tengok Gulung Daik tapi dah tutup bulan puasa. Kita datang kalau korang tengok ni tengah bulan puasa. Dia tak buka. Dia tutup awal Dia tutup Apa? Apalah, bukan rezeki, janji kita dah sampai tempat sini. Inilah nama tempat dia. Oh, sebab bulan puasa tak banyak orang bila nampak Gunung Daik daripada sini. Tapi saya tak dapat tengok masuklah, tak ada rezeki. Sebab dia dah bulan puasa. Tapi sebenarnya belum lagi pukul 3 sikit lagi dah nak pukul 3. Inilah nama dia, Museum Lingam Cahaya. Lingga Cahaya. Tepi-tepi dia tak ada apa. Oh, ni ada, kita tengok ni je. Belah luar ni ada apa. Ada meriam. Tak dapat masuk tu. Tak apalah guys. Nanti kita dapat tengok Gunung Daik tu kan. Wah, ni dia buat apa ni? Okay. Banyak ah. Banyak gila. Kita tanya Rahul. Apa yang dia letak ni? Cantik. Banyak bertemakan kuning dengan hijau kan? Kuning dan hijau. Rahul, yang tu apa Rahul? Mana? Yang tu semua? Yang ni Yang letak banyak-banyak lah. tempayan. Oh, Tempayan. apa? Untuk apa? Kalau dulu dipakai untuk macam apa itu nama dia, untuk simpan pemakan lah, macam perkasan. Tapi ni sekarang untuk hiasan je. Oh, hiasan. So dia demonstrate lah. Dia tunjuk. Oh, banyak letak macam tu. Atas tu cover dia. Itu tutup dia je. Tutup. Jadi dari atas tu kalau dulu nampak tulisan Lingam Cahaya. Tu rasa saya nampak tak? Dari atas tu. Oh. So kisahnya hari ni kita tak ada rezeki lah. Tak ada rezeki lah nak masuk museum. Sebab tutup awal. Tapi tu nampaknya buka, kita ke Rumah Tenun. Okey, jom. Okey. Kita dapatlah tengok tempat ni. Ya, itu apa Rahul? Ni Rumah Tenun. Rumah Tenun. Oh, tenun. Bismillah. Oi, banyak kucing ah. Ada banyak kucing ni kat sini. Wah, ni ada orang duduk dalam. Bismillah. Assalamualaikum. Salam dari Kuala Lumpur, Malaysia. Hello. Oh, ada orang tengah buat ni. Tengah buat apa kak? Oh. Ni sampin ah? Boleh sampai. Ya kan? Ya. Oh, boleh tengok kak? Dekat sikit saya tengok Kak ni tengah fokus tengok guys. Oh, macam tu dia buat. Ui, detail tengok mesin dia. Dia punya buat ni besar gila. So memang layak lah untuk dia jaga kualiti harga dia. Saya percaya mesti mahal. Cuba kita tanya akak berapa kak? Kak biasa kalau beli berapa kak? 1,5 juta. Oh, 1 juta guys. Cuba kita tengok 1 juta berapa ringgit? 1,5 juta. 300 Dalam 300. 1 juta 300 betul. So korang bayangkan, tengok dia cara dia buat tu very detail. Banyaklah time consuming. Bank Indonesia. Oh, ni dah
Banyak pesanan. Oh, ni tengah buat untuk ni lah. Tengah buat untuk customer kak? Orang mana pesan ni? Orang Malaysia. Orang Malaysia beli guys. Ni siapa punya? Kalau awak tengok video ni, nanti cuba awak komen. Fila awak ni awak punya ni. Dia orang panggil sini songket. Kita panggil sampin. Dia kata songket. Kita panggil sampin. Ni ada pergi mesin. Dia nak pergi beli tissue pack jap. Kita tengok mat dekat Lingga macam mana. Cuba kita cek. Tisu ada tak? Tisu. Sana, tisu sebelah sana. Oh tu. Ini mat dia sebelah sana kat sini. Tisu. Berapa tisu dia? RM15,000. RM15,000. Weh, murah siap. RM15,000 tisu. Ni RM7,000. RM7,000 ni lagi murah. Tapi ni lagi dia senang nak letak dalam beg. Korang tengok kan. Ni macam tebal. Ni macam senang sikit dia nak letak dalam beg. Okay, saya beli yang ni. Ada tisu cukup lah. Tengok guys. Siapa yang tertanya-tanya, macam ni lah suasana mat dekat Lingga. Air soya RM4,500. RM4,500. Oh, Oreo. Nampak tadi ada Oreo lah sini. Jom kita jalan. Oreo RM9,000. Wah, murah Oreo dah. RM9,000 Oreo. Ni korang tengok dia punya jualan. Oh, dia ada jual kipas. Macam saya pakai. Kita semua pakai Jisoo Life. Dekat sini dia punya brand Mitsuyam. Kipas angin RM91,000. Murah sikit RM75,000. Tengok ada apa lagi. So sini barang-barang ni. Lepas tu ni dia ada jual topi. Ni macam jual kipas. Oh, kipas pun ada. Okay, so jom kita bayar dulu kita punya ni. Cuba kita tengok. Semalam saya ada masalah untuk bayar guna QR. QRIS boleh tak? Boleh. Saya cuba dulu Harap boleh. Cuba bayar guna QRIS guys. Berapa tu kak? Cash. Dia keluar macam ni guys. Saya guna Tashengo. Dekat Tanjung Pinang saya boleh tau. Dekat sini so far semua saya tak dapat. Dia keluar macam ni Kalau saya bayar guna Tashengo, maybe korang tahu, cuba korang. Saya dah scan, dia keluar macam ni. So saya guna cash RM9,000 kak. Okay, sekejap. RM9,000. Boleh pinjam kak? Sekejap. Sorry. Akak ni kena pegang. RM9,000. Ya. Bukan RM9,000 lah. Bukan lah. RM9,000. RM1,000. RM9,000. Akak ni pun dia kena tolong. Cuba tengok. Mana? Tak ada kan? Ni lah. Ni je pecahan yang saya ada. Thank you kak. Okay, kita bayar. Okay, terima kasih. Selamat berpuasa. Salam dari Kuala Lumpur. Ya, salam dari Lingga. Dari Lingga, awak orang Lingga? Ya, di sini. Okey, baik-baik. Banyak orang Malaysia datang? Kemarin banyak. Dalam Bang Rahul. Rahul suka bawa orang Malaysia. Okey, kita dah beli guys. Alhamdulillah. Tisu RM9,000. Murah lah. RM9,000 tisu kecil macam tu. Lebih kurang berapa ringgit guys? Apa? RM2 je tu?
Bapak ah. Tebal 100 100 sheet RM2. Murah gila siap. Bukan murah je, murah gila. Orang Malaysia pertama kali guys isi minyak dekat Lingga Indonesia. Tapi kali ni kita pakai motor skuter Nama tempat minyak ni Pop ni. Pop ni. Salam dari Indonesia. Salam dari Indonesia. Hari ni saya nak belajar guys isi minyak Isi minyak dekat Lingga Pak. Ya, Pak. Ya, dah nampak sikit. Kita tengok. Kita buka. Okey. 20,000 boleh Pak? Boleh. Alright. 20,000 ya. 20,000 dia tersenyum. Mesti saya salah ni. Okey, saya cuba. Saya cuba boleh Pak? Boleh, Bang. Dia satu je, merah je. Ya. Oh dia tak ada lain Tak ada. Tarik je. Kita isi minyak kat Lingga guys. Tak pun lebih. Abang ni pun pelik. Okey. Oh dah. Pas 20,000. Ni 20,000. Ya, Bang. Oh, ngam-ngam. Oh, nampak saya boleh tahu guys. Tadi tank dia agak-agak macam 2 bar lah. Tak penuh. So biasa saya akan buat macam ni. Betul lah? Ada gelak. Salah, betul lah? Betul. Okay, terima kasih. Abang nama siapa? Hendra, Bang. Indra. Indra. Orang Melayu? Orang jauh. Orang Jawa. Tapi boleh cakap Melayu. Kami lahir sini. Bismillah. Ini untuk kamu 20,000. Terima kasih, Bang. Ya. Hari apa ni? Bulan puasa. Bulan puasa. Ni ada lebih sikit ni untuk kamu ah. Terima kasih banyak, Bang. Salam dia dulu. Dia happy. Buat beli nanti tunggu puasa lah dulu. Okey, jangan beli sekarang kan. Aman, Sikit Bang. lagi. Terima kasih, Bang. Tapi kalau biasa orang isi minyak Indra, Ya. kalau full dia kosong berapa? Kalau ini mungkin 40 dah full. 40 baru full. 40 dah full dari kosong kan. Kalau motor macam tu? Kalau Tu contoh banyak belasan liter bisa jadi. Oh, 100 tak sampai lah. Ya, 100. Oh, boleh. 100. 100 muat. Oh, 100. Okey. Kita belajar. Oh, senang je nak isi minyak sini Senang. Okey, kita start. Kita punya motor kita try. Bismillah. Minta. Saya nak balik Malaysia bang Okey, Bang. Naik motor balik Malaysia. Tak hidup tu. Dia tak hidup. Dia kena main. Hidup. Gas. Ya, kita minta ni. Guys, tolong start macam mana? Naik. Okey. Kita startkan dulu. Okay, boleh. Ya bang, balik Kuala Lumpur. Selamat. Gerak dulu guys. Berjaya kita isi minyak. Thank you Rahul. Okey. Ni abang dia. Thank you Rahul. Okey, sama. Siapa lepas ni? Kat dengan traffic light satu ni nak beli kuih-kuih. Sini ada jual kuih-kuih. Rahul recommend kita datang sini beli kuih Cuba kita tengok sini ada kuih apa. Macam mana? Salam dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ini ada kuih apa cik? Yang tak ada kat Malaysia? Yang tak ada kat Malaysia. Kuih apa ada? Awak pandai. Kuih apa Yang dekat KL tak ada? Kita tengok. Ini sosis Solo. Sosis Solo. Okey. Sosis Solo. Itu tu, bulu merah. Sosis Solo, ini lemper ayam. Ada. Lemper ayam. Oh, ni macam pernah nampak Kita tengok. Lemper. Kalau bahasa dia dari bugis. Oh. Ya, ini lemper bugis. Ni apa? Lemper bugis dari tepung ketan hitam. Ni di Salmayo. Ini di Somayo. Otak-otak. Kita cari otak-otak guys. Dekat sini kita jumpa lingga. Otak-otak dia kecil Otak-otak dia. Dia jual. Dia orang tu gelak. Dia orang tengok ini orang. Yelah guys, kita first time datang sini kan. Betul lah guys. Aduh. Okay, kita tanya dulu. Boleh lah. Macam mana saya nak ambil? Dia kena letak dekat tray tu. Ada tray. Ambil kat sana kak. Okay. Boleh. Dia kira ambil je kak. Dia kira satu. Ambil
Okay, kita ambil je lah guys. Biasa macam kita ambil 3 RM1. 4 RM2. Macam tu ke kan? Tapi tak apa, kita ambil je. Kita ambil yang apa yang tadi dia cakap. Apa? Misal mayung. Tadi dia kata sausage Solo. Ni. Kak, ni yang Solo tu tadi kan? Sausage Solo. Sausage Solo. Alright, kita cuba ni. Ada ayam inti dia. Inti ayam. Bagus dan betul. Hotdog ni dulu zaman sekolah saya selalu makan. Sedap tau. Apa nama? Hotdog. Hotdog. Bukan? Sausage. Risol. Oh ni sausage bukan? Ini sausage Solo sama juga. Oh. Solo dalamnya ayam. Ini dalam dia apa? Itu keledek kentang. Oh, saya ingat ni hotdog tu dalam dia. Kan korang tahu kan yang balut dengan roti tu kan? Cuba je. Meledek. Ni awak punya apa? Dia suruh mayung. Tapi asalnya mayung. Mayo, okey saya cuba satu. Okey dah cukup. Saya cuba satu. Mana awak punya tu ah? Itu. Ke ni? Itu sama je tapi tu baru buat. Ini dah lama Oh buat. ya tu. Biasa Kita cuba je. Pedas. Okey. Sama ini je yang ayam. Alright, cukup. Ni. Okey. Okay guys. Kita tengok kuih yang kita dah beli. Ni, Kak. Alright. 1 2 3 4 5. Kita beli 5 kuih. Dekat ni. Ini pulut janda. Ini dia pulut janda yang betulnya. Oh ni. Kalau yang biji tadi tu pulut belauk. Ini pakai sunding. Apa itu? Oh ni lah di sini. Beras bongseng. Ni pulut janda. Ni apa? Ni Ini lupis. lupis. Okay. Janda lupis. Yang punya berapa Kak? Yang ni? 11,000. 11,000 guys. 5 kuih lah. Alright. Kita keluar 5 kuih 11,000. Kita ambil duit kita. Kita bayarkan ke orang tu guys. Nak wallet kita ni pula. Okey bang, kita pergi dulu. Okey, sekejap. Oh, Pinjam sekali. sekali. Okey, dah beli kuih. Saya punya kuih 5 kuih dalam RM11,000. RM11,000 pula. RM11,000. RM11,000. Ha. Okey bang, macam mana bang kalau rasa beli di sini bang? Bagi saya best sebab dia banyak. Pilihan dia banyak. Biasa macam kalau kita kat Malaysia, kita dah fix kan macam sini ada lighting sikit. Biasa kita beli macam RM5, RM5, RM2. RM5, RM10. Sini ambil je bebas. Hari ni rezeki saya belanja korang. Mana duit saya tadi? Okey. Sini orang tak apa, Malaysia. Tak apa. Tak apa, Banyak hari ni saya. hari ni tak apa saya hari ni saya. Banyak. Sekali. Saya percaya apa guys? Saya percaya rezeki tak pernah salah alamat. Jadi kali ni kita ditraktir sama Dennis. Makasih Dennis. Alhamdulillah ingat Dia guys. kena traktir, guys. Pesanan Danish percaya rezeki tak pernah salah alamat. InsyaAllah. Alhamdulillah, makasih Abang Dennis. Alright, tak ada hal. Wallet. Tapi kalau apa-apa terjadi kita ada Polri di sini. Dia sudah ready. Oh, dia dah belajar, dia dah sudah kursus guys. 63. Okey, sekali semua berapa kak? 63. Alright, 63. Let's go. Mana? Okay guys, macam mana? Tu angkat. Alright. Okey. Dahul. Makasih Yes. banyak. Yes, mantap. Makasih Okay. banyak. Jom kita makan sekarang. Belum lagi. Belum lagi 2 jam lagi. Ni 2 baru jam. jadi game Yuk. plastik hitam. Ni warna putih. Yuk. Jom ke yuk? Mana satu? Yuk. 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 Dia orang yuk. Yuk. Tunggu nak naik. Tak ada nampak lagi. Tak ada nampak lagi. Betul. Kira tadi tu rezeki lah. Nampak tu guna naik. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita pergi semayang dulu guys sebelum kita makan. Pergi semayang dulu. Tapi saya dah jamak, saya temankan dia orang. Saya dah jamak tadi.
أشهد أن محمدا رسول الله. Siang baru boleh nampak. لا إله إلا الله. Guys, alhamdulillah dah sampai dekat terminal. Dennis nak balik daripada Lingga, kena pergi Batam. Jadi terima kasih kat sahabat kita. Dennis intro hari tu tak sempat nak cakap ni, tapi dia famous dengan Assalamualaikum saudara. Assalamualaikum saudara. Dah balik baru kita dapat lah guna dia punya tagline dia. Assalamualaikum saudara Assalamualaikum saudara. Okay. Jadi terima kasih Rahul bawa Dennis. Maybe Rahul ada apa-apa nak cakap dengan orang-orang Malaysia ni? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Dennis juga dah datang berkunjung ke kampung kami. Untuk mungkin orang Malaysia apa nak datang ke Lingga, boleh juga jalan-jalan tengok suasana perkampungan di Lingga. InsyaAllah. Jadi ada rezeki kita jumpa lagi brother. InsyaAllah. Kalau tak jumpa di sini, jumpa di Malaysia pula. InsyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi saudara. Jumpa lagi. Steady.